Saya tahu Syawal pada hari ini, pada kali ini, bukan semua orang mampu bergembira ketika ini. Ketika ini saya berada di Masjid Nabawi. Hati saya teringat satu kisah sedih Rasulullah SAW. Rasulullah pun pernah pada hari kemenangan hari raya, baginda sendiri pernah menyambut dengan penuh kehilangan. Rasulullah SAW bukan hanya yatim, baginda juga yatim piatu, iaitu kehilangan ayah dan ibu ketika kecil. Tiada tempat bergantung selain Allah. Dihalau oleh kaum kerabat sendiri dari tanah kelahiran di Mekah, di pulau, dihina, dilukai, dibuli, bahkan diancam nyawanya. Dan ketika baginda berdiri membawa risalah kebenaran, orang-orang yang paling disayang pula satu demi satu pergi. Isteri tercinta Khadijah tiada lagi di sisi. Pakcik kesayangan Abu Talib juga telah pergi. Anak-anak baginda hampir semua mendahului baginda ke alam abadi. Syawal tak selalunya penuh tawa. Ada yang bergelut dengan rindu, ada bergelut dengan kehilangan, ada bergelut dengan kesepian. Tapi Rasulullah SAW ajar kita sabar. Sabarlah, syurga sedang menunggu. Dan orang yang tabah, kalau hari ini terasa sunyi dan sedih, ingatlah, mungkin Allah sedang dekatkan hati kita dengannya. Tak apa kalau tak mampu senyum banyak pada kali ini, cukuplah kita bersabar dan terus berdoa. Semoga kita semua diberi kekuatan seperti Rasulullah SAW dan diberi syafaat dan bertemu semula dengan orang yang kita rindui di syurga nanti. Ingat DNA, dunia nadia akhirat. See you next video. Salam Syawal. Assalamualaikum.